masuk tu multi-link punya suspension, dia akan jadi lembut sikit lah. Aktif. Lepas tu kaki, okay, boleh lepas. Tengok, dia ada automatic brake. Tapi bunyi anjing tak rasa sangat sebab sekarang bawa 90. Please take care of vehicles coming behind you and opening the door. Hello guys, saya adalah Abang Win. Hari ini Abang Win nak memperkenalkan MPV yang paling murah di dunia. Dipersilakan. Clear tak dengan kepala macam ini? Tak sangka kan lebih kurang macam Atto, tapi yang ni nampak macam lembut sikit. Ini untuk sesuai family car. Lagipun dekat sini adalah aerodynamic. Biasanya semua bagi pasu, tapi yang ni bukan. Mai kita tengok sini. Dekat tepi sisi ini, tengok dia masih ada sikit design. Dia tak macam kereta petak-petak. Lagipun dekat sini ada NFC. Kita boleh touch unlock macam tu. Dekat atas ni kalau nak letak top box juga boleh extend ke dekat atas. Kebanyakan MPV di pasaran tak sepanjang macam kita punya BYD M6 sebanyak 4,700. Mari kita tengok boot. Hanya pakai kunci tekan 2 kali saja. Dekat sini kita boleh nampak. Dekat sini kita ada space 180 liter untuk ruang sini. Dekat dalamnya design ada corak kayu lagi bagi infotainment 12.8 inci. Dekat steering masih ada butang-butang. Dekat sini memang familiar sebab dia macam kereta Mia, ada analog design. Lagi dekat kita punya hand gear pun selesa. Dekat family car masih bagi kamu panoramic. Wow, syoknya. Dekat belakang sini kaki saya masih ada satu tumbuk punya jarak dengan aircon yang sejuk. Kalau tak nak duduk tegak macam ni, kita boleh terus baling. Lagi kita boleh tengok atas. Kalau malam-malam, bayangkan kamu tengok bintang-bintang tu klip-klip. Sangat-sangat selesa. Selesa, atas juga ada satu tumbuk. Okey, kalau nak pergi belakang, cuma tarik butang ni. Lepas tu pergi depan. Itu je. Kita boleh masuk. Dekat sini saya adjust bagi tinggi sikit. Dekat sini kalau nak duduk selesa, ya kita boleh letak macam ni. Nampak tak? Ngam-ngam dengan kepala saya. Selesanya boleh bersandai dekat dalam M6. Sekarang kita daripada highway, Juru, sekarang nak pergi Islands. Okey, semasa perjalanan Abang Min rasa dia punya handling. Okey, kalau handling overall okey lah, boleh, tak ada masalah. Body roll juga boleh tahan. Okey, cuma body roll dia kira dah okey dah disebabkan kereta ni dia berat. Kereta ni dia berat. Jadi dia punya body roll sangat sesuai dengan kereta ni. Sebab kita punya M6 dia adalah pakai multi-link punya suspension. Biasanya orang cakap multi-link punya suspension dia akan jadi lembut sikit lah. Dia sesuai untuk macam tempat-tempat jalan yang tak merata. Dia dekat sini kalau nak bawa cepat laju, bila cornering laju sangat, dia akan terasa sikit lah lembut-lembut macam tu. Okey. Sekarang kita nak masuk tol. Okey. Satu lagi kebaikan. Kalau traffic jam macam ni kan, kita boleh buka ACC, Adaptive Cruise Control. Bila Abang Min tekan sini, dia aktif. Lepas tu kaki, okey, boleh lepas. Boleh lepas. Tengok, dia ada stop and go punya fungsi. Semasa ini, bolehlah pergi cari
touch and go ke apa ke, untuk sediakan. Senang kan? Okey, yang ni steering dia akan lari sikit disebabkan Abang Min tak buka adaptive cruise control. Abang Min tak buka dia punya steering control. Tapi masa ini bolehlah cari kad ke apa ke. Okey, kalau handling, kalau bagi kereta ni M6, sebab M6 dia cukup berat, jadi dia sudah 2 tan. Handling tak ada masalah lah. Tengok, dia ada automatic brake. Tadi itu terfungsi emergency brake disebabkan dia akan detect dia punya jarak. Kalau dekat sangat, kereta ni tolong brake. Untuk extended version saja baru ada fungsi-fungsi ini. Kita yang bawa sekarang M6 adalah extended version lah. EV dah sangat diam dah kan. Dia tak ada bunyi enjin sebab dia pakai motor. Jadi kalau motor, bunyi motor masih dengar sikit. Okay. Kalau bunyi bas ada sikit, tapi bunyi anjing tak rasa sangat sebab sekarang bawa 90 dekat jambatan. Dah dengar sikit dah. Abang Min dengar dah. Dia dekat-dekat 100. Baru dengar sikit-sikit bunyi rasa anjing. Bunyi anjing. Dah cakap pickup ni juga elektrik, tak payah cakap lah. Kalau pickup untuk EV, ya memang instant torque lah. Kalau pickup untuk EV memang sangat laju lah. Tekan, terus datang. Tengok, tekan, okay, datang. Ini hanya normal mode sajalah. Kelajuan kita adalah lebih kurang 60. Okay, sekarang kita nak ikut adaptive cruise control. Kita lepaskan kaki, tekan saja. Okay, dia akan ikut set 55. Kelajuannya 55 dia ambil mana? Okay, yang ni dia ambil daripada kaki. Tadi kita tekan berapa? Dia ambil yang berapa. Kalau nak laju boleh tak? Boleh. Tolak ke atas. Yang ni. Tolak ke atas. 60, 65. Sekarang tengok jarak jauh kan? Okay, kalau jarak jauh, tekan sini. Ini. Tekan ni. Okay, jarak dekat. Paling dekat, 1 peta. Paling jauh, 4 peta. Bolehlah adjust sesuka hati anda. Okay. Abang Min cuma buka aja adaptive cruise control ACC ikut kereta depan, tapi tak buka untuk kiri kanan. Sebab bukan dia, Abang Min tak buka itu steering. Kalau steering tak sesuai lah. Abang Min tak buka steering sebab nanti Abang Min tak pegang steering, dia akan kacau kan. Okay, kalau nak buang, okay, tekan sini brake. Lepas tu dia akan cancel. Okay, dia akan cancel lah. Senang kan kalau traffic jam ke apa ke. Okay, bila kita bawa kan, kereta ni boleh recharge tau. Okay, dia recharge macam mana? Dekat sini kan, nampak tak? Kita turun bukit, turun jambatan kan, kita lepaskan kaki. Lepas je, tengok. Ini meter dia dah masuk warna hijau kan. Masuk tempat warna hijau bermaksud yang saya sudah recharge. Negatif 1, 2, 3. Lepas tu bila tekan sikit, dia sudah naik balik. Ini dia punya kilowatt lah. Dia sudah, ini anggaran dalam 10 kilowatt. Bila tekan kuat lagi, 40. Macam kita punya RPM lah. Macam kita punya kereta biasa pun ada RPM kan. Lebih kurang sama. Tapi ini konsep EV, jadi dia pakai kilowatt. Yang sekarang Abang Min duduk punya kerusi, dah buka seat maintenance dekat sini. Kita tekan sini aja, boleh buka. Akan terasa lah kedudukan. Lepas tu dengan belakang ada rasa aircon. Abang Min pun sangat-sangat suka kereta ini disebabkan dia punya aircon sangat sejuk. Aircon dia boleh on off dekat sini. Lepas tu kalau nak adjust kan sudut, nak bagi sejuk, okay, boleh turunkan 3 jari atas ke bawah. Atas bawah. Kalau pi bawah, okay, dia akan adjust sudut 17. Kalau untuk atas, dia akan jadi lagi panas lah. Untuk set, kelajuan kipas adalah kiri kanan. Ikutlah kamu nak set berapa. Sekarang set 4. Kalau sejuk sangat pun boleh set jadi 2. Untuk belakang, belakang juga ada button-button lah untuk boleh set.
Kalau depan juga boleh tolong dia set dekat sini. Nampak sini ada tulis front, lepas tu rear. Ini untuk set belakang dia. Kalau nak tutupkan belakang juga boleh, tak ada masalah. Tekan sini. Kalau macam Abang Mi sekarang seorang duduk je, buka aircon depan je. High accident zone ahead. Kalau cornering dia akan rasa lembut sikit lah, lembut sikit. Kalau rasa lembut sikit pun boleh adjust dia punya styling. Styling bagi sport, bagi keras sikit. Lepas tu brake pun boleh jadi sport, bagi keras sikit. Congestion ahead. Red light camera ahead. Biar lepas kaki, tengok dia sudah recharge balik. Camera ahead. Kalau bosan sangat, ya boleh dengarkan lagu sikit. Sekarang kita nak pergi paling lepas. Okay. Guidance will start now. Kalau pusing tegak, untuk tengok ni. Pusing tegak, kita tengok skrin. Kalau tak nak juga kita boleh patah balik. Untuk M6 ni kita ada dua spek. Low spek kita namanya standard. Kalau high spek kita namanya extended. Okey, kalau apa beza untuk high spek dengan low spek ni? Antara dua-dua ni. Yang pertama, dia bezanya adalah the range. Yang range dia boleh pergi 420 km. Okey, untuk extended ini dia boleh pergi 400. Untuk extended ni dia boleh pergi 530 km. Ini bezanya. Kalau untuk standard dengan extended, cuma beza dia, okey, dia punya seat. Ini seat extended ada ventilation. Okey. Lepas tu yang kedua, dia punya ada sistem. Untuk high spec je ada sistem. Lepas tu dia punya stop and go. Untuk extended version saja ada stop and go. Okey. Dalamnya masih sama, design dia masih sama. Oh, satu lagi. Dia punya ni seat adjustment. Untuk extended adalah pakai motor. Untuk standard biasalah pakai tangan lagi. Okey. Dalamnya warna, design, steering semua masih sama. Okey. Yang ni kereta dia bawa dengan front wheel drive. Bermaksudnya motor dia ada dekat depan. Jadi motor dia dekat depan, dia punya horsepower juga agak tinggi, 203. Okey, kalau berondo juga nampak tak ada tit. Sama dengan extended dengan standard juga ada. Ini panggil rear collision warning untuk belakang. Safety masih ada. Okey, yang ni dia pun ada amber light dalam ada. Okey, lepas tu ada lagi ni blind spot. Blind spot juga ada. Lepas tu ada juga kalau kita buka pintu. Okey, for example ni. Please take care of vehicles coming behind when opening the door. Ini fungsi dia ada. Ini untuk macam belakang ada motor ke apa ke, kereta ke, dia akan ingatkan anda. Ini untuk sangat-sangat safety. Dekat sini juga ada. Dia akan bagi tahu watch out when opening the right door. Bila kita tutup, dia sini ada notice dah. Sebab apa? Sebab dia punya amber light dah ada. Amber light dia dah menyala. Dekat sini dia akan tunjuk. Kalau suka Abang Win punya video, jangan lupa tolong like, subscribe dan share kepada kawan-kawan. Kita jumpa lagi next episode.